Amsyar Lee bernama sebenar Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Sadri dan berumur 26 tahun pada 2025. Penyanyi dan personaliti media sosial ini berasal dari Selama, Perak dan dilahirkan pada 24 Februari 1999. Anak sulung daripada 3 adik-beradik ini berpendidikan ijazah sarjana muda Fakulti Filem, Teater dan Animasi daripada UiTM. Selain bakat nyanyian, dia dikenali kerana kebolehan meniru suara penyanyi, terutamanya penyanyi wanita. Sejak sekolah rendah, Amsyar sudah menunjukkan minat dalam nyanyian. Ibunya yang merupakan peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza sering memainkan lagu-lagu Siti semasa mengandungkannya. Juga sepanjang dia membesar, menjadikan lagu-lagu Siti sebagai pengaruh awal dalam kehidupan Amsyar. Ketika sekolah menengah, Amsyar mula meniru cara pertuturan Siti sebelum meniru gaya nyanyiannya pula. Bakat ini kemudiannya dikembangkan menerusi penyertaan dalam pertandingan nyanyian sekolah menggunakan suara tiruan Siti tersebut. Selepas Siti, Amsyar belajar meniru suara artis wanita terkenal lain seperti Jacqueline Victor, Dayang Nur Faizah, Ning Baizura dan ramai lagi. Selain itu, Amsyar turut boleh meniru vokal penyanyi-penyanyi berikut. Tidak ketinggalan ketika itu, Amsyar juga boleh mengajuk suara rakan-rakan dan gurunya. Teknik yang digunakan bagi meniru suara orang lain katanya ialah dengan memanipulasi cara pernafasan dan menggunakan teknik vokal disesuaikan mengikut jenis suara individu yang ingin ditiru. Dia mengkaji dan mempelajari teknik ini melalui YouTube sebelum mendalami pengajian vokal di universiti. Dalam pada itu, nama Amsyar mula mendapat perhatian meluas apabila video dia meniru suara Siti Nurhaliza tular di Twitter pada 2018. Video itu dimuat naik oleh rakannya dan telah dikongsi ramai. Lantas mengejutkan ibu bapanya yang tahu dia suka menyanyi tetapi tidak menyangka dia mampu meniru suara Siti. Mereka berbangga namun menasihati Amsyar agar tidak menyalahgunakan bakat tersebut. Sejak video tular itu, lebih banyak rakaman nyanyiannya meniru artis wanita mula dimuat naik dan menjadi perhatian ramai. Menerusi bidang nyanyian pula, Amsyar mula membuat cover lagu di Instagram sebelum aktif di TikTok. Antara lagu covernya yang mencuri perhatian ialah Masing-Masing, nyanyian asal Ernie Zakri dan Ade Govinda. Esok masih ada nyanyian asal Hannah Delisha serta Dawai oleh Fadilah Intan, yang mana versi Dawai itu tular hingga ke Indonesia. Selain nyanyian, Amsyar juga berminat dalam dunia lakonan. Pada 2021, dia menyertai program reality All Together Now Malaysia musim pertama, minggu kelima dan mempersembahkan lagu Sumpah dendangan asal Aina Abdul yang melayakkannya meraih 92 markah daripada juri. Pada tahun sama, dia diberi kepercayaan menggantikan Nur Aniza Idris di separuh akhir Music ke-36 untuk nyanyian lagu Intan Payung duet bersama Bunga kerana Nur Aniza ketika itu sedang menunaikan umrah. Tahun 2022 dan 2023 pula menyaksikan penyertaan Amsyar dalam The Masked Singer Malaysia musim ketiga dalam maskot si tangkis namun tersingkir di minggu ke-7. Pada 2024, Amsyar tercalon dalam 2 kategori di TikTok Awards Malaysia 2024 iaitu menerusi Celebrity of the Year dan Video of the Year. Menerusi Celebrity of the Year, dia tercalon di samping nama-nama terkenal iaitu Merkin, Bella Astilah, Siti Khadijah Halim, Nabila Razali dan Hairul Azrin. Antara fakta menariknya yang mungkin ramai tak tahu ialah nama pentas Amsyar sebenarnya adalah gabungan daripada nama Amir dan Syafiq diambil daripada nama penuhnya. Bakat Amsyar pula dicungkil menerusi pementasan teater di sekolah menengah apabila gurunya Puan Suraya Sazali memberikannya watak sebagai ibu. Dari situ dia menyadari kebolehannya memahami dan meniru bunyi suara manusia. Selain nyanyian dan lakonan, Amsyar turut berbakat dalam bidang lukisan. Dia juga mempunyai keupayaan meniru suara latar watak-watak popular, anime dan beberapa bunyi unik lain.
Cita-citanya di masa depan ialah ingin menjadi pelakon pentas, guru vokal dan guru teater. Selain itu, Amsyar mempunyai seorang ibu angkat bernama Nur Diran Adam, iaitu bekas gurunya yang telah menjadi pendorong utamanya sejak zaman sekolah serta individu yang membantu membina keyakinannya untuk ke depan menjadi dirinya pada hari ini. Pada 2022, Amsyar dedahkan telah menolak tawaran sertai program reality Big Stage 2022 kerana belum bersedia dan mahu tambah ilmu nyanyian dulu. Pada 2023, dia akui masih belum bersedia kerana mahu berehat dan ingin fokus pada pengajian.